Kalau saya bagi tahu korang, hanya dalam tempoh 24 jam, 6 kelab terbesar Premier League semuanya terlibat dengan berita yang boleh mengubah musim mereka. Kelab mana yang sebenarnya sedang membuat langkah yang paling bijak? Dan yang lebih penting, adakah Liverpool benar-benar sedang merancang perpindahan paling besar musim panas ini? Kita bincangkan sampai habis kerana berita terakhir mungkin akan mengejutkan korang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penyokong Premier League. Hari ini kita akan melihat 6 berita terbesar daripada pasukan Big Six EPL. Ada perkembangan mengenai Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City dan Tottenham. Jom kita mulakan. Berita pertama, Liverpool terima berita buruk di sebalik kemenangan. Liverpool memulakan era Andoni Iraola dengan kemenangan 4-2 ke atas Sunderland dengan aksi pramusim. Dari segi keputusan, ia memang sesuatu yang menggembirakan. Kita dapat melihat corak permainan lebih agresif, tekanan tinggi dan beberapa pemain muda menyerlah. Namun di sebalik kemenangan itu, ada satu perkara yang membuatkan Iraola sendiri menganggapnya sebagai berita paling buruk. Joe Gomez terpaksa dikeluarkan seawal minit ke-8 akibat kecederaan. Selepas perlawanan, Iraola mengakui beliau sangat bimbang kerana Gomez baru saja kembali cergas selepas beberapa siri kecederaan sebelum ini. Ini bukan sekadar kehilangan seorang pemain, Liverpool sudah pun kehilangan beberapa tonggak pertahanan pada musim panas ini. Virgil van Dijk masih belum kembali daripada cuti selepas Piala Dunia. Jeremy Jacquet baru menyertai pasukan dan masih menyesuaikan diri, manakala Giovanni Leoni masih dalam proses pemulihan. Jika Gomez terpaksa berehat panjang, Liverpool mungkin perlu mempercepatkan usaha mendapatkan seorang lagi pertahanan sebelum jendela perpindahan ditutup. Persoalannya, adakah kecederaan Gomez akan mengubah keseluruhan perancangan perpindahan Liverpool? Sama-sama kita saksikan. Berita kedua, Liverpool mahu pecahkan bank demi Bradley Barcola. Masih mengenai Liverpool, nama yang paling hangat dikaitkan dengan Reds ketika ini ialah Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Laporan terkini mendakwa Liverpool sudah mengadakan rundingan awal, namun PSG hanya akan mempertimbangkan tawaran sekitar 140 hingga 145 juta. Itu angka yang sangat luar biasa. Jika perpindahan ini berlaku, ia bukan sahaja menjadi rekod baru Liverpool, malah antara perpindahan paling mahal dalam sejarah bola sepak. Tapi persoalannya, adakah Barcola benar-benar pemain yang Liverpool perlukan? Dengan pemergian Mohamed Salah, Liverpool sememangnya memerlukan pemain sayap yang pantas, kreatif dan mampu menjaringkan gol secara konsisten. Barcola mempunyai semua ciri tersebut, namun dengan harga melebihi 140 juta, risiko juga sangat besar. Kalau perpindahan ini berjaya, ia akan menghantar satu mesej jelas kepada seluruh Premier League bahawa Liverpool bukan sekadar mahu kembali bersaing, tetapi mahu terus menjadi pencabar kejuaraan. Berita ketiga, Arsenal belum selesai berbelanja. Walaupun bergelar juara Premier League, Arsenal nampaknya masih belum berpuas hati. Sasaran terbaru mereka ialah Kapten Newcastle, Bruno Guimaraes. Malah Eddie Howe sendiri mengakui beliau tidak dapat memberikan jaminan mengenai masa depan pemain Brazil itu kerana keputusan perpindahan bukan berada di tangannya. Ini menunjukkan Arsenal benar-benar serius. Jika Guimaraes berjaya dibawa ke Emirates, mereka bakal memiliki antara barisan tengah paling lengkap di Eropah. Bayangkan gabungan Declan Rice, Martin Odegaard dan Bruno Guimaraes. Persoalannya sekarang, adakah Newcastle sanggup melepaskan kapten mereka selepas kehilangan beberapa pemain penting pada musim panas ini? Berita keempat, Manchester United masih mencari kepingan terakhir. Manchester United pula masih aktif dalam pasaran perpindahan. Selepas beberapa musim yang mengecewakan, United sedar mereka tidak boleh mengulangi kesilapan lama. Mereka masih mencari pemain yang mampu meningkatkan kualiti skuad sebelum musim bermula. Apa yang menarik ialah pendekatan kali ini kelihatan lebih berhati-hati. United tidak lagi mahu membeli pemain semata-mata kerana nama besar. Mereka lebih menumpukan kepada pemain yang benar-benar sesuai dengan sistem permainan baharu. Namun tekanan terhadap kelab ini tetap tinggi. Penyokong Manchester United sudah terlalu lama menunggu kebangkitan sebenar dan musim ini mungkin menjadi penentu sama ada projek baharu mereka berjaya ataupun gagal sekali lagi. Berita 5, Chelsea terus berbelanja tanpa henti. Kalau bercakap tentang jendela perpindahan, Chelsea memang sukar dipisahkan. Musim panas ini sekali lagi menyaksikan mereka menjadi antara kelab paling aktif di Eropah. Chelsea terus melengkapkan beberapa perpindahan besar dan menunjukkan mereka masih percaya bahawa pelaburan besar mampu membawa kejayaan jangka masa panjang. Tetapi persoalan yang sering bermain di fikiran penyokong ialah sampai bila Chelsea akan terus membina. Sudah beberapa musim mereka membeli ramai pemain, namun prestasi di atas padang masih belum benar-benar konsisten. Musim depan tiada lagi alasan. Skuad mereka kini dipenuhi pemain berbakat yang tinggal hanyalah membuktikan bahawa pelaburan berbilion ringgit itu benar-benar berbaloi.
Berita 6, Manchester City masuk era baharu. Akhir sekali Manchester City. Buat pertama kali selepas sekian lama, City memasuki musim baharu tanpa Pep Guardiola sebagai pengurus. Era baharu ini bermula dengan semua mata tertumpu kepada pengganti yang perlu meneruskan legasi luar biasa yang ditinggalkan Guardiola. Cabaran ini bukan kecil. Guardiola telah membina satu standard yang sangat tinggi. Sesiapa sahaja yang menggantikannya akan sentiasa dibandingkan dengan kejayaan beliau. Persoalannya, adakah Manchester City masih mampu mendominasi tanpa jurulatih yang membentuk identiti mereka selama ini? Atau inilah peluang terbaik untuk Arsenal, Liverpool dan klub-klub lain merampas semula takhta Premier League? Jawapannya hanya akan diketahui apabila musim baru bermula. Jadi itulah 6 berita besar daripada pasukan Big Six EPL hari ini. Liverpool menerima tamparan dengan kecederaan Joe Gomez, tetapi dalam masa yang sama dikaitkan dengan perpindahan mega Bradley Barcola. Arsenal semakin hampir mendapatkan Bruno Guimaraes. Manchester United masih mencari formula terbaik. Chelsea terus berbelanja besar dan Manchester City kini memasuki era yang penuh tanda tanya. Sekarang saya pula nak tanya kepada anda, kelab manakah yang mempunyai jendela perpindahan terbaik setakat ini? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Kalau anda suka video seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas mana-mana berita terkini Premier League. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. You will never walk alone.